Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita bersama seorang mahasiswa dari UNIMAS yang boleh dikategorikan dalam zaman dewasa. Bagi bertanyakan kepada beliau mengenai pendapatnya tentang perkembangan psikologi manusia, dan video ini juga dilakukan bagi memenuhi tugasan Human Development Psychology. Jadi, jom bersama dia. Tak pasti ya. Muhammad Ilham bin Syamsul Azhar, berasal dari Seremban Negeri Sembilan. Lahir pada tanggal 10 hari bulan 3 2002 dan kini beliau berumur 21 tahun. Dari segi pendidikan beliau, berlatar belakangkan Sekolah Menengah MRSM Kota Putra dan lepasan asasi UNIMAS iaitu asasi Sains Hayat, dan kini beliau mengambil bidang Soft Engineering di UNIMAS. Dia memang lain sebab saya dari sains. Saya memang tak ada background komputer lah. Tak ada background komputer, tapi sekarang ni saya masuk dalam komputer sebab saya dapat bidang tu. Saya diterima dalam bidang tu. Kira bagi saya boleh sebab sains komputer ni dia course-nya doable. Jadi memang boleh buat. Cuma perlukan sedikit masa lah untuk memahami subjek macam ni. Latar belakang keluarga saya berasal dari keluarga yang dia kata sederhana lah. Saya tak pasti macam mana nak kata, tapi saya rasa mungkin sederhana lah. Dia sederhana dan tidak berada sangat-sangat biasa, dan saya punya latar keluarga sederhana, tidak berada, tapi kami getting better berbaiki lah. Saya punya adik-adik, 5 orang adik-adik, semua perempuan. Saya satu-satunya lelaki, saya anak sulung. Saya lelaki sulung. Apakah pegangan kepercayaan Ilham terhadap matlamat diri yang Ilham betul berpegang tamat-tamat? Kalau orang lain nak sangkan tak boleh. Pegangan saya terhadap matlamat diri saya, Walaupun berbagai situasi yang ada, tetap Ilham pegang pada benda. pegangan saya terhadap matlamat diri saya adalah setiap perkara yang berlaku pasti ada sebabnya. Bagi saya, benda tu adalah pegangan hidup saya. Maksudnya pegangan hidup saya ni adalah ni yang basic lah. Pegangan hidup saya, maksudnya apa yang berlaku mesti ada sebab tu. Dia akan buat saya berfikir tentang hikmah keadaan, hikmah ujian, hikmah perkara yang berlaku dalam hidup saya untuk saya menangkap dia. Maksudnya saya kena tahu yang setiap perkara yang berlaku dalam hidup saya ni adalah untuk mempersiapkan diri saya untuk masa akan datang, untuk masa seterusnya. Sampailah saya, insyaAllah satu hari nanti saya meneruskan meneruskan bahtera hidup dengan lebih baiklah, insyaAllah. Faham? Kepercayaan Ilham, pegangan Ilham memang setiap yang berlaku tu ada hikmah. Terus dari segi perhubungan, Ilham kan ada matlamat yang setiap yang berlaku tu ada hikmah kan. Dari segi hubungan dalam kalangan keluarga, dia tak konflik dengan kerana ada bandik dua pun. Kalangan keluarga, dia bergantung pada situasi sebenarnya. Sebab hidup ni dia ada naik, ada turun tu. Yang selalunya waktu kita ada kesalahan manusia, walaupun keluarga, dia akan senang kata, dia akan tengok akan kesalahan tu lah. Dan selalunya orang akan kata kesalahan, orang akan saling bercerita pasal kesalahan tanpa bercerita pasal solusi. Selalunya kita akan tengok, kesalahan apa dia buat tu, kenapa dia buat macam ni dia buat. Tapi kita tak pernah fikir langkah seterusnya menghadapi kesalahan-kesalahan dalam hidup. Jadi konflik dalam keluarga berdasarkan cermin matlamat. Setiap perkara yang berlaku tu mesti ada hikmah. Maksudnya kadang-kadang perkara yang berlaku tu baik, senang untuk cari hikmah mungkin. Tapi kadang-kadang perkara tu yang buruk, mungkin agak sukar nak cari hikmah. Jadi kat situ mungkin orang boleh doubt dengan matlamat-matlamat yang ada dalam hidup saya lah. Faham? Orang lebih ramai memandang sebagai kegagalan yang perlu kunci solusi. Dapat saya berkenaan dengan teknologi adalah teknologi ni kita kena balik kenapa teknologi ni diciptakan sebelum ni. Pada mulanya teknologi ni diciptakan untuk membantu manusia. Dalam bahasa Inggeris dia assist lah.
untuk assist manusia. Pertama kali dia ciptakan roda, kemudian dia ciptakan basikal. Dan untuk jadi dengan adanya teknologi ni manusia dapat bergerak lebih jauh berbanding sebelumnya. Maksudnya dengan ada basikal manusia dapat bergerak dari 100 meter ke 200 meter, 300 meter. Kemudian kalau ada kereta. Tapi dalam keadaan ada banyak kereta, kapal terbang, ada banyak juga casualties ataupun collateral damage yang akan berlaku. Ada kematian, ada kemalangan, ada juga perkara-perkara yang buruk yang mampu berlaku dengan teknologi. Dalam masa yang sama, orang berkata, oh maksudnya dulu seorang naik bas. So ramailah memandu bas. Tapi sekarang dah ramai ada kereta, mungkin kurang memandu kereta. Jadi, tapi itu sebenarnya tujuan teknologi untuk membantu manusia menjadi lebih baik. Mungkin ada kekurangan daripada kurang pekerjaan, kurang ini. Jadi dengan kurang pekerjaan itu manusia akan ceburi bidang-bidang lain. Kalau kata orang, teknologi ni dia ada orang dia ada teknologi dia bagi kulit. Ada orang satu teknologi yang teknologi itu mustahil, itu susah untuk jadi buruk. Contoh macam kasut. Kasut susah untuk jadi buruk. Maksudnya macam mana pun kasut pakai kat kaki. Ada orang dia cipta pistol. Pistol macam mana baik begitu guna, tak akan cederakan orang juga macam itu. Tapi teknologi seperti yang apa yang saya kata, software engineering ataupun yang seperti dikemukakan oleh Amirul tadi, ChatGPT, pembelajaran adalah mostly kalau dipandang dari segi analogi ni seperti pisau. Kalau kita guna untuk potong sayur, untuk potong ayam, kita boleh kenyangkan ramai orang. Tapi kalau kita guna untuk cederakan orang, maka memang perkara buruk yang akan datang. Jadi itu pendapat saya tentang teknologi. Kita tak boleh tolak sepenuhnya. Dan bagi saya, kita perlu berkembang seiring dengan teknologi. Akhir sekali, Dr. Ilham, apa pengajaran yang penting, apa nasihat yang penting daripada Dr. Ilham untuk disampaikan kepada masyarakat luar, kawan-kawan ke, sahabat ke, dan orang yang tak mengetahui? So, mungkin nasihat saya adalah berkaitan dengan teknologi lah. Teknologi dan kenaikan teknologi dalam hidup manusia. Nasihat saya adalah kita sebagai manusia, kita tak boleh lari daripada teknologi, kita tak boleh lari daripada keadaan, kita tak boleh lari daripada pembangunan. Jadi pembangunan teknologi ni dia bukan yang baru, dah lama kita diberi basikal, diberi kereta, untuk terbang kapal laut. Kemudian dengan teknologi ni lah manusia dia bangun. Macam tu juga dengan teknologi software ataupun polisian untuk saya. Dulu orang guna komputer untuk hanya untuk bank dan sebagainya. Sekarang kita boleh buat pembelajaran. Bagi saya itu adalah satu batu loncatan untuk cara pembelajaran terbaru. Sebab kalau kita tengok kebanyakan benda dalam evolusi, kecuali cara pembelajaran, manusia kekal dengan cara pembelajaran yang lama. Saya bukan menolak cara pembelajaran yang lama, tapi dengan pembangunan teknologi baru, cara pembelajaran baru itu dan pendekatan baru perlu untuk manusia. Supaya kemudahan. Supaya lebih mudah untuk berinteraksi dengan teknologi yang akan datang.